Kalau dorang menang, dorang akan dapat menyelesaikan segala 3 serangkai itu dalam masa 1 tahun. Jadi apa komen? Astagfirullahaladzim. Dalam masa berapa? 1 tahun. Itulah saya bilang, kalau bilang 1 tahun, patutnya 2018 dia berkuasa. Kalau dia ada formula, lampu ajaib, ada jin boleh tolong dia, kasih selesai masalah air 1 tahun, ada projek buat loji rawatan air, tukar pipe satu Sabah dalam 1 tahun selesai sudah masalah kita. Sebab ini masalah legacy isu sekian lama. Tapi malangnya 2018 tidak dibuat pun. Tidak ada pun projek major untuk menyelesaikan isu air. Loji rawatan air Kogo pun papar ini. Keperluan Sabah ini untuk ditingkatkan kapasiti itu sudah dibincangkan 10 tahun lebih. Tapi dia tidak buat juga. Yang buat siapa? Kerajaan JRS. Tapi kita tidak tipu rakyat. Ini projek besar, 200 juta lebih. Perlukan tempoh 3 tahun. Jadi saya fikir mungkin dia buat study. Sekarang projek itu sudah 2 tahun. Kalau bagi contoh papar lah, Ogos 2023 projek pecah tanah. Jadi sudah 2 tahun, tinggal 1 tahun. Jadi dia potong corner lah. Jadi dia boleh selesai dalam 1 tahun. Memang betul lah. Tapi projek itu dilaksanakan oleh siapa? Kerajaan JRS. Siapa pejuang dia? Ini dia. Antara pejuang dia, kita bekerjasama untuk pastikan projek itu dapat peruntukan daripada soft loan federal. Datuk Seri Anwar Ibrahim luluskan dan projek boleh jalan. Memang insya-Allah tinggal 1 tahun lagi. Selamatkan! 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 Warisan Selamatkan Sabah atau Selamatkan Sabah dari Warisan. Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Sebelum ini kita biar pembangkang sembang kencang. Kita pula kurang bercakap politik kerana sebagai anggota kerajaan, kita fokus tunaikan khidmat kepada rakyat. Sekarang DUN Sabah sudah dibubar, gelanggang politik sudah dibuka. Mohon izin untuk kita sembang politik. Pilihan Raya Negeri PRN ke-17 kali ini, Parti Warisan hadir dengan slogan Selamatkan Sabah. Sebelum percaya janji baru menyelamatkan Sabah, mari kita nilai track record mereka ketika mereka ingin berkuasa dulu dengan slogan, ingat lagi, kalau lupa saya ingatkan, antaranya mereka bawa slogan Sabah Ubah pada tahun 2018 dahulu. Apa yang telah mereka ubah dan adakah perubahan itu bertepatan dengan perjuangan memelihara hak dan kepentingan Sabah? Untuk kali ini, saya akan bawa satu contoh dahulu. Isu apa? Tanggungjawab Persekutuan berkaitan hak 40% pemberian khas dan penyerahakan hasil kepada Sabah yang telah berbangkit sejak sekian lama hingga hari ini. Hakikatnya hak ini bukan sekadar terkandung dalam dokumen IGC, bukan juga sekadar perjanjian MA63, tetapi telah terpahat dalam Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Tertinggi Negara di bawah perkara 112C dan 112D. Dalam video pertama ini tidak sempat untuk saya mengulas secara mendalam berkaitan 40% atau MA63. Sekiranya anda ingin mendapat gambaran yang lebih jelas, boleh ikuti wawancara saya pada tahun 2023 yang boleh diimbas melalui kod QR yang dipaparkan. Baik, 40% atau sebenarnya disebut 2/5 dalam Perlembagaan Persekutuan. Berapa kadar yang Sabah terima selama ini? Saya makan terakhir pemberian khas ini telah dibuat pada tahun 1969 dan jumlahnya yang diterima pada tahun kelima, iaitu pada tahun 1973 adalah ringgit Malaysia 26.7 juta. Saya makan sepatutnya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali seperti termaktub di bawah perkara 112D/3, namun malangnya daripada tahun 1973 hingga 2018 kadar ini tidak pernah disemak dan Sabah hanya menerima 26.7 juta sehingga tahun 2018. Siapakah kerajaan ketika itu? Kerajaan BN di Persekutuan dan Negeri. Apabila berlakunya pertukaran kerajaan persekutuan dan negeri pada tahun 2018, dirintis usaha untuk semakan kadar ini.
Pertama, dibentangkan dalam Belanjawan Persekutuan 2020 pada 11 Oktober 2019 bahawa kadar akan dinaikkan dari 26.7 juta kepada 53.4 juta. Maka Ketua Menteri Sabah masa itu, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal pun membuat kenyataan bersyukur atas kenaikan itu. Kedua, 5 hari selepas itu perkara ini telah dibawa dalam mesyuarat Kabinet Sabah, iaitu pada 16 Oktober 2019, keputusannya Kerajaan Negeri Pimpinan Syafie dan Warisan bersetuju menerima jumlah 53.4 juta tersebut. Ketiga, Kerajaan Negeri Sabah melalui Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah ketika itu telah menulis surat rasmi kepada Kementerian Kewangan Malaysia menyatakan persetujuan Kerajaan Negeri dan secara jelas merujuk kepada keputusan mesyuarat Kabinet Sabah. Persoalannya, adakah memadai kenaikan hanya kepada 53.4 juta setelah 45 tahun tidak disemak? Adakah persetujuan angka ini menggambarkan kesungguhan kerajaan negeri ketika itu untuk memperjuangkan hak Sabah? Alhamdulillah, mujurlah ditakdirkan pada tahun 2020 berlakunya perubahan kerajaan negeri dan GRS diberikan mandat mengetuai kerajaan negeri. Apabila Kerajaan Persekutuan merujuk kepada kerajaan negeri bagi pengeluaran warta mengikut kadar bermula 53.4 juta tersebut, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur telah mengeluarkan surat rasmi bertarikh 7 Disember 2020 untuk membatalkan persetujuan amaun pemberian khas kerajaan warisan tersebut kerana jumlahnya dianggap tidak munasabah. Selanjutnya dilaksanakan rundingan semula antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berasaskan prinsip dan semangat MA63. Hasilnya, tahun 2022, kadar baru telah diputuskan dan dipersetujui bermula dengan angka 125.6 juta. Dan perlu ditegaskan, berbeza dengan persetujuan kerajaan warisan, kesepakatan yang dicapai masa GRS ini dinyatakan secara jelas dan bertulis bahawa ia, pertama, hanya merupakan interim arrangement, iaitu kadar interim sementara perbincangan mencari kadar muktamad. Kedua, persetujuan ini tidak prejudis terhadap hak Sabah untuk terus menuntut bersandarkan formula 40%. Seterusnya berlaku perubahan Kerajaan Persekutuan pada penghujung 2022, terbentuk Kerajaan Madani dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan antara komitmen awal beliau adalah menyelesaikan isu-isu tertunggak di bawah MA63. Saya pula diamanahkan menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap urusia MA63, iaitu bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak. Atas semangat itu, antara perkara serta-merta yang dilakukan oleh Ketua Menteri dan Kerajaan GRS adalah menuntut supaya kadar interim tersebut dinaikkan. Alhamdulillah, persetujuan dicapai dan Sabah menerima kenaikan iaitu daripada 125.6 juta pada 2022 kepada 300 juta pada 2023 dan 306 juta pada tahun 2024. Tidak cukup dengan itu, dalam pembentangan Belanjawan 2025, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahawa bermula tahun 2025, kadar interim pemberian khas dinaikkan kepada 600 juta. Syukur Alhamdulillah, 600 juta tersebut telah dimasukkan dalam akaun kerajaan negeri pada bulan September lalu. Terima kasih PMX. Antara inisiatif baru di bawah kerajaan GRS yang menggunakan peruntukan hasil kenaikan pemberian khas ini difokuskan kepada golongan miskin. Antaranya program Rumah Mesra SMJ dan program bantuan sentuhan kasih rakyat syukur. Jadi kita buat perbandingan. Mana kerajaan yang memperjuangkan hak negeri Sabah? Adakah BN dengan jumlah 26.7 juta yang tidak pernah disemak selama 45 tahun atau kerajaan warisan yang sanggup menerima kadar 53.4 juta sahaja atau kerajaan GRS yang berunding semula untuk mendapatkan angka bermula 125.6 juta kepada 300 juta kepada 306 juta sehingga yang terkini
600 juta. Ringkasnya, mana penyelamat sebenar? Syafiee yang lantang cakapnya tapi sanggup terima amount hanya 53 juta, atau Haji G yang tidak bercakap mendabik dada tapi berjaya memperjuangkan kadar 600 juta. Baiklah, akhir sekali soalan saya untuk dijawab oleh Datuk Seri Panglima Shafie Apdal. Apakah asas Kabinet Sabah pimpinan warisan dengan mudah bersetuju menerima pemberian khas dengan amount 53.4 juta sahaja pada tahun 2019? Saya pernah ajukan soalan ini tapi tidak berjawab. Kalau kepimpinan warisan tidak jawab, mungkin Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau yang merupakan timbalan Ketua Menteri semasa Kerajaan Warisan boleh jawab. Ini kerana beliau pernah mempersoalkan jawapan saya di Parlimen berhubung perkara 112C dan 112D, dan petikan video itu telah ditularkan seolah-olah saya silap memahami Perlembagaan Persekutuan. Saya bukanlah pakar perundangan, tapi saya graduan undang-undang dari UiA walau tidak pernah mengaku menjadi peguam. Saya juga lulusan Sarjana Sastra Kerajaan dan Hubungan Antarabangsa dari UMS, dan projek sarjana saya fokus berhubung MA63. Saya tidak memahami MA63 dari ucapan-ucapan politik, tapi saya menelaah Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Sabah, Akta Malaysia, setiap helai laporan IGC dan Suruhanjaya Cobalt. Jadi sebagai salah seorang ahli jemaah Menteri Kerajaan Negeri Sabah pada masa 53.4 juta itu diluluskan, mungkin DSP Madius boleh buat pencerahan. Apakah dokumen yang diteliti sehingga mereka membuat persetujuan pada amaun yang amat rendah tersebut? Tapi jangan pula warisan jawab ini semua salah Pakatan Harapan, kerana realitinya Syafiee adalah Ketua Menteri yang mempengerusikan mesyuarat jemaah menteri pada masa itu. Akhir kata, mana menguntungkan Sabah? Perjuangan 53.4 juta warisan atau 600 juta JRS? Inilah bezanya antara retorik dan result. Sekali lagi, adakah warisan selamatkan Sabah atau kita selamatkan Sabah dari warisan? Jawapan saya, pilihlah JRS. Kita jaga Sabah. Rumah kita jaga.